Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv Podcast bersama dengan saya, Richard Angeles, dalam siri pengajian Alkitab kita melalui Kitab Mazmur. Nah, dalam episod kali ini, kita akan mengkaji daripada Mazmur bab yang ke-18. Kalau kamu ada Alkitab bersama dengan kamu, saya sarankan kamu buka ke Mazmur bab yang ke-18 sambil kamu mendengar ataupun menonton podcast ini, sambil kamu melihat petikan firman itu sendiri. Dan saya mendoakan supaya Roh Kudus terus memimpin kamu dan saya kepada pengenalan akan firman Tuhan, dan lebih penting lagi supaya kita ada hubungan dengan Tuhan secara peribadi sama seperti pemazmur. Amin. Nah, seperti biasa, mari kita lihat konteks ataupun latar belakang Mazmur bab yang ke-18. Saya ingin bermula dengan berkongsi kepada kita tentang 3 fakta yang menarik. Yang pertama, Mazmur bab yang ke-18 ada 50 ayat kesemuanya, ialah Mazmur yang terpanjang dalam jilid ataupun dalam buku yang pertama. Bukan yang terpanjang dalam kitab Mazmur secara keseluruhannya, itu ialah Mazmur 119, itu yang paling panjang. Tetapi dalam buku ataupun jilid yang pertama, Mazmur bab yang ke-18 ialah Mazmur yang terpanjang. Dan yang kedua, menurut The Jewish Study Bible, berdasarkan linguistik dan juga gaya penulisan, Mazmur bab yang ke-18 besar kemungkinan ialah salah satu mazmur yang terawal direkodkan. Dan ini menjadikan Mazmur bab yang ke-18 ialah mazmur yang tertua, terawal, dan ianya sangat menarik untuk kita perhatikan nanti. Dan fakta yang ketiga, iaitu Mazmur bab yang ke-18, kalau kamu bandingkan dengan 2 Samuel bab yang ke-22, kamu rujuk 2 Samuel bab yang ke-22 dan kamu bandingkan dengan Mazmur bab yang ke-18, ianya sangat serupa dengan hanya sedikit saja varian ataupun perbezaan. Dan perbezaan ini saya boleh jelaskan dengan satu teori, iaitu pada pandangan saya, teori saya, iaitu dalam 2 Samuel bab yang ke-22, ianya dikarang ketika Daud masih muda lagi, dan ianya dikarang oleh Daud secara pribadi, bermaksud untuk kegunaan Daud sendiri. Tetapi Mazmur bab yang ke-18, ianya telah disunting ataupun telah diedit untuk dimasukkan ke dalam koleksi kitab Mazmur, dan ianya bukan hanya kegunaan pribadi saja, sekarang ianya boleh dinyanyikan dan juga dibacakan secara umum. Sebab itu ada perbezaan yang sedikit varian, tapi overall ianya sangat-sangat serupa. Kalau kamu ada masa, kamu rujuk dalam 2 Samuel bab yang ke-22. Ada juga yang mengatakan bahawa 2 Samuel bab yang ke-22 dan Mazmur bab yang ke-18 ianya disalin daripada sumber asli yang sama, tetapi orang yang menyalinnya ialah orang yang berbeza. Sebab itu ada sedikit varian. Penjelasan bagi saya tadi, yang pertama tadi, itu penjelasan yang saya akan pegang, dan itu yang saya rasakan lebih dekat lagi. Sebab Mazmur bab yang ke-18 ada unsur-unsur ianya telah disunting, ianya telah diedit untuk dimasukkan dalam koleksi kitab Mazmur untuk dibacakan secara umum. Walau bagaimanapun kita tak berapa pasti kenapa ianya lebih kurang sama dengan hanya sedikit saja varian. Ini penjelasan saya. Okey. Nah, mari kita lihat dari segi pengenalan. Dikatakan ini ialah untuk pemimpin muzik, Mazmur Daud, hamba Tuhan yang telah menuturkan kata-kata lagu ini kepada Tuhan pada hari Tuhan menyelamatkannya daripada semua musuhnya, daripada Saul, kata Daud. Dan melalui pengenalan ini, kita melihat ini untuk pemimpin muzik. Itu datang daripada latar belakangnya, semua mereka ialah daripada Bani Lewi yang memimpin muzik dan juga yang akan memainkan muzik. Dan juga ini dikatakan Mazmur Daud ditulis oleh Daud, besar kemungkinan dikarang oleh Daud, hamba Tuhan, semuanya huruf besar, Yahweh ataupun Yehovah. Saya akan guna ayat Yahweh nanti untuk saya bacakan dalam Mazmur. Kalau semuanya huruf besar Tuhan, itu merujuk kepada Tuhan Allah yang spesifik, iaitu Yahweh ataupun Yehovah, Tuhan Allah Israel. Dan ini ialah tulisan Daud yang telah dituturkannya dalam lagu. Jadi ini ialah nyanyian, dan inilah sesuatu yang dinyanyikan. Ini sesuatu yang sukacita bagi Daud untuk dia tulis dan untuk dia nyanyikan. Dan kepada Tuhan dia kata fokus, focal point yang paling utama, audience yang paling utama ialah Yahweh. Dia katakan pada hari Tuhan menyelamatkannya,
musuhnya. Dan ini mengingatkan Daud tentang bagaimana ini semua ialah perbuatan Yahweh dan bukan daripada kekuatan Daud sendiri. Dan ianya sangat jelas nanti kita boleh perhatikan dalam isi kandungan Mazmur bab yang ke-18 ini. Dan dia katakan menyelamat Tuhan yang telah menyelamatkannya. Ini perbuatan Tuhan daripada semua musuhnya dan daripada Saul. Bermaksud tidak ada spesifik kejadian yang berkaitan dengan Mazmur ini. Ianya seolah-olah bagaimana Daud berdepan dengan para musuhnya dan lebih-lebih Saul yang dinyatakan dalam 1 Samuel bab yang ke-18 hingga 2 Samuel bab yang ke-21. Dan saya rasakan apabila Daud mengenangkan apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan Daud yang telah menyelamatkannya daripada para musuh dan lebih-lebih daripada Saul, dia menulis Mazmur ini. Nah, pengenalan ini sangat penting untuk kita melihat latar belakang. Walaupun ianya tidak juga sangat spesifik, tapi kita boleh melihat daripada sini. Ianya ditujukan kepada Tuhan, Yahweh, Tuhan Allah Israel. Inilah sebuah lagu, nyanyian, inilah sukacita apabila Tuhan telah menyelamatkan Daud daripada para musuhnya. Dan besar kemungkinan ini ialah Mazmur Daud sesungguhnya. Saya berkata begini kerana pengenalan tidak semestinya ialah sebahagian daripada Alkitab, tapi pengenalan ini penting untuk kita melihat kemungkinan latar belakang kenapa ataupun apakah latar belakang Mazmur ini ditulis. Nah, seperti biasa, mari kita lihat juga kategori Mazmur ini. Saya letakkannya sebagai Mazmur mengucap syukur, giving thanks to the Lord, dan juga Mazmur kemenangan, victory. Dan ada 3 gaya bahasa utama yang saya ingin highlight dengan kita secara ringkas. Top 3, ada banyak gaya bahasa sebab Mazmur ialah lyrical poetry. Jadi gaya bahasa itu sangat-sangat seringkali digunakan. Tapi ini 3 top 3 yang saya ingin highlight kepada kita. Yang pertama iaitu metafora. Metafora ialah gambaran yang digunakan untuk menggambarkan Tuhan. Contohnya kalau kita lihat dalam ayat yang kedua, dikatakan Yahweh, Yehovah ataupun Yahweh ialah batu pejalku, kubuku dan penyelamatku. Dikatakan juga ialah pelindungku, perisaiku, tanduk penyelamatanku, benteng pertahananku. Jadi pemazmur Daud dia menggunakan metafora untuk menggambarkan betapa Tuhan itu ialah seperti batu pejal. Dan ini mengingatkan bagaimana Daud seringkali melarikan diri daripada musuhnya. Kalau dia melarikan diri, kalau dia tidak stay di istananya, contohnya dia harus melarikan diri apabila anaknya sendiri Absalom ingin menjatuhkannya dan dia melarikan diri di kawasan pergunungan. Sama juga apabila dia melarikan diri daripada Saul, dia pergi ke kawasan pergunungan di tempat batu-batu, dan di situ dia melihat satu metafora. Tuhan itu seperti batu pejal di mana dia tinggal dan mempertahankan diri, di mana dia dilindungi oleh para musuhnya. Dan batu pejal itu menjadi gambaran the firmness of God, keselamatan daripada Tuhan, stability yang Tuhan berikan kepada Daud. Dan itu ialah metafora. Gaya bahasa yang kedua yang sangat lazim iaitu paralelisme. Contohnya kalau kita lihat ayat keempat hingga ayat kelima, dikatakan tentang seksa maut, curahan banjir, kebinasaan, seksa alam kubur. Dan itu kalau kita perhatikan dalam terjemahan English, kalau saya rujuk dalam Jewish Publication Society, dia menggunakan istilah yang paralelisme, bermaksud penggunaan ayat yang berbeza tetapi membawa maksud yang sama tetapi lebih mendalam lagi. Contohnya dikatakan tentang court of death, kemudian flood of Belial, kemudian courts of Sheol. Dan itu membawa kepada maksud yang lebih mendalam lagi. Bagaimana keadaan pemazmur ini seolah-olah dia hampir mati, seperti dia pergi ke alam maut. Dan itu ialah penggunaan gaya bahasa paralelisme. Dan yang ketiga, last but not least, iaitu theophany. Ini kita boleh lihat daripada ayat ke-8 hingga ayat ke-9. Theophany ialah apabila Tuhan, sebab Tuhan ialah roh. Kata Yesus dalam Yakobus bab yang keempat, God is spirit. Oleh itu Tuhan tidak ada anggota badan. Tetapi teofani ialah menggunakan gambaran untuk Tuhan seolah-olah ada anggota badan, walaupun Tuhan itu roh. Contohnya dalam ayat ke-8 hingga ayat ke-9 dikatakan asap naik daripada hidungnya, dan dikatakan api daripada mulutnya.
dan juga kelam pekat, darkness, thick darkness ada di bawah kakinya. Dan itu untuk itu yang dipanggil sebagai theophany, untuk menggambarkan tentang Tuhan menggunakan anggota badan manusia, untuk menggambarkan Tuhan Yahweh or Jehovah that is a spirit, spirit being, tapi diberikan gambaran seperti ada anggota badan, contohnya hidungnya, mulutnya dan juga kakinya. So itu beberapa gaya bahasa, top 3 gaya bahasa: metafora, paralelisme dan juga theophany. Saya membagikan Mazmur ini, sebagaimana saya katakan tadi, ini Mazmur yang terpanjang dalam buku yang pertama ini. Saya bagikannya kepada 4 bahagian. Pertama, Daud berseru, ayat pertama hingga ayat ke-6. Kedua, Tuhan mendengar, ayat ke-7 hingga ayat ke-15. Ketiga, Tuhan menyelamatkan, ayat ke-18 hingga ayat ke-30. Dan ayat sekali, Tuhan memberi kebenangan, ayat ke-31 hingga ayat ke-50. Dan ini ialah pembahagian yang saya ingin bawa kita balik nanti dalam conclusion, kita punya summary nanti. Daud berseru, Tuhan mendengar, Tuhan menyelamatkan, Tuhan memberi kemenangan. Nah, mari kita lihat bahagian yang pertama. Saya tidak akan baca Mazmur bab yang ke-18 terus. Saya akan baca berdasarkan bahagian-bahagian ini sebab sebenarnya sangat penting untuk kita baca terus supaya kita boleh melihat gambaran besar tentang Mazmur ini. Tetapi kerana ianya sangat panjang dan saya tidak mahu mengulanginya, mari kita lihat bahagian yang pertama. Dan saya bacakan daripada ayat pertama hingga ayat ke-8. Tajuknya ialah Aku Berseru. Daud berseru. Dia katakan, Aku mengasihimu, ya Yahweh. Engkaulah kekuatanku. Yahweh ialah batu pejalku, kubuku dan penyelamatku. Allahku batu pejalku, kepadanya aku berlindung. Dialah perisaiku, tanduk penyelamatanku, benteng pertahananku. Aku berseru kepada Yahweh yang patut dipuji. Maka aku pun diselamatkan daripada musuhku. Seksa maut telah mengepungku. Curahan banjir kebinasaan mengerikanku. Seksa alam kubur melilit aku. Rahang jerat maut mendesak aku. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Yahweh. Aku bernaung kepada Allahku. Dia mendengar suaraku dari bait sucinya. Raunganku sampai kepada pendengarannya. Ini firman Tuhan. Saya bacakan tadi melalui AVB, Alkitab versi Borneo. Ada beberapa pemerhatian yang saya dapat daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Sekali lagi saya hanya berkongsi tentang pemerhatian kerana Mazmur ini agak panjang, tapi we can learn quite interesting kalau kita perhatikan melalui perhatian, observation. Yang pertama, saya perhatikan bahawa Daud ada hubungan peribadi dengan Yahweh, dan ianya bukan hanya tentang pengetahuan teologi semata-mata. Pengetahuan teologi sangat-sangat penting dalam kita mengenali Tuhan, tapi Daud dia bukan hanya ada knowledge, theological knowledge. Dia ada hubungan peribadi dengan Yahweh, dengan Jehovah. Dia berkata daripada ayat pertama, Aku mengasihimu, ya Yahweh, engkaulah kekuatanku. Ataupun dalam terjemahan English dikatakan, I love you, O Lord, my strength. Nah, ini tidak ada dalam 2 Samuel bab yang ke-22. Kalau kamu pergi kepada 2 Samuel bab yang ke-22, tidak ada ayat yang pertama ini. Sebab itu teori saya, Mazmur bab yang ke-18 itu disunting dengan pengertian yang lebih mendalam lagi melalui pengalaman dan renungan Daud. Apabila Daud menulis dalam 2 Samuel bab yang ke-22, dia reflect lagi dan dia mendapati bahawa apabila dia reflect berdasarkan pengalaman dan renungannya, dia menulis in the beginning, Aku mengasihimu, ya Yahweh, engkaulah kekuatanku. Kemudian dia tulis hal yang sama. So itu saya punya teori. Walaupun daripada sini kita melihat Daud mengasihi Yahweh. Dia ada hubungan pribadi dengan Tuhan, dan ianya bukan hanya pengetahuan teologi semata-mata. Itu sesuatu yang harus kita pegang. Sangat penting untuk kita belajar teologi, tapi jangan sampai pengetahuan kita tentang teologi Tuhan itu akan menjauhkan kita kepada Tuhan. Ianya tidak sepatutnya. The real study of theology is to bring us closer into personal relationship with God. Sama seperti Daud. Nah, ada sesuatu yang menarik. Kalau kita pergi kepada petikan yang Mazmur yang sebelumnya,
Mazmur bab yang ke-17 ayat ke-8, bagi Daud, dia melihat bahawa Tuhan kepada Daud, "Peliharalah aku sebagai kesayanganmu, like the apple of your eyes." Dia minta Tuhan untuk memeliharanya seperti kesayangannya ataupun sebagai kesayangannya. Dan di sini Daud pula dia melihat Tuhan, dia mengatakan, "Tuhan, aku mengasihimu, ya Yahweh." Dan ini sekali lagi menunjukkan hubungan yang dinamik di antara Yahweh dengan Daud. Yahweh memeliharanya sebagai kesayangannya dan Daud mengasihi Tuhan. "Engkaulah kekuatanku," kata Daud. Wow. So these are the dynamic of relationship Daud dengan Tuhan. Ada hubungan secara peribadi. Dan pemerhatian yang kedua yang saya dapat, iaitu Daud mengetahui dan dia memuji sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan itu penting untuk kita tahu. Contohnya dia berkata bahawa Tuhan itu ialah batu pejalku. Sekali lagi ini sangat-sangat berkaitan dengan di mana Daud, pengalaman Daud sendiri. Sebab apabila dia bersembunyi ataupun melarikan diri daripada para musuhnya, dia pergi ke kawasan pergunungan, di kawasan yang berbatu-batu, dan di sana dia reflect bahawa Tuhan itu ialah batu pejalku. Dan di mana di sanalah dia melihat stability of God, di mana dia mendapat perlindungan daripada Tuhan. Dan bukan itu saja, dia punya metafora tentang Tuhan itu seperti kubu, fort, dan juga seperti tanduk penyelamatanku. Tanduk itu horn itu merujuk kepada strength, iaitu penyelamatku yang kuat, yang teguh. Dan juga berkata bahawa Tuhan itu perisaiku ataupun bentengku, pertahananku. Dan kerana semua ini, Daud berkata, "Aku berseru kepada Yahweh yang patut dipuji." Worth of praise dalam New Living Translation. God who is worth of praise. Dan itu datang daripada renungan dia tentang siapakah Tuhan itu. Sifat-sifat Tuhan itu dia digambarkan dengan metafora. Batu pejalku, kubuku, penyelamatku, perisaiku, pertahananku. Dengan itu dia punya conclusion ialah, aku berseru kepada Yahweh yang patut dipuji. Worthy of praise. Nah, tidakkah kita melihat hal ini dan ianya harus direflekkan bagi kita pada masa sekarang? Apa metafora bagi sifat Tuhan yang kamu tahu ataupun kamu pegang ataupun kamu puji sampai sekarang? Nah, contohnya saya sendiri, saya melihat Tuhan itu sebagai Bapaku. He is my Heavenly Father. Dengan itu metafora juga, dan dengan itu because He is my Heavenly Father, sebab Dia telah melindungiku, telah menjagaku, telah mendidikku. Seperti kata Daud nanti, dia berkata Tuhan telah mengajar dia untuk berperang. Bapaku telah mengajarku untuk hidup, untuk mengenalinya dengan lebih dekat lagi. To live as a man, and God is my Father. Itu sifat Tuhan yang saya tahu. Dan because of that, sifat Tuhan yang saya tahu dan saya pegang, saya menjadikannya sebagai sesuatu worship. Aku berseru kepada Tuhan yang patut dipuji. Tuhan yang saya kenal sebagai Bapa, dialah yang saya akan datang untuk minta pertolongan. Dan dia juga who is worthy of our praise. Dan sebab itu sangat penting untuk kita mengetahui sifat-sifat Tuhan dan memujinya. Kerana siapakah Tuhan itu bagi kita. Nah, bagi Daud, dia mengetahui siapakah Tuhan dan dia memuji sifat-sifat Tuhan. Ataupun dia mengetahui sifat-sifat Tuhan dan melalui itu dia memuji Tuhan. Dan yang ketiga pemerhatian yang saya dapat, iaitu Daud beriman kepada Yahweh dalam kesesakannya. Keadaannya digambarkan seperti berada di dalam sesak maut. Ini ayat yang keempat. Seksa maut, iaitu rob of death, seperti dalam banjir kebinasaan, torrents of Belial ataupun floods of Belial, dan dalam seksa alam kubur, rob of Hades. Dan di sini kita melihat bagaimana keadaan Daud itu sangat-sangat kelam. Dia seolah-olah hampir mati, seolah-olah pergi ke alam maut, dan Daud berhadapan dengan realiti dan dia tidak menidakkan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ini berbeza dengan orang yang mengajar tentang think positif. Itu yang kadang-kadang kita dengar guru-guru agama, malah dalam Christianity sendiri pun ada yang mengajar tentang positive thinking. Positive thinking is good, tetapi that is not enough. Kerana bagi kita, jangan kita terlampau positive thinking sehingga kita tidak melihat realiti dalam kehidupan kita. Tidak. Daud melihat realiti dalam kehidupan dia tidak menidakkan keadaannya,
Tapi dalam keadaan itu, dia tetap beriman kepada Tuhan, kepada Yahweh dalam kesesakannya. You see, oleh itu dia berseru kepada Tuhan, ayat ketiga. Oleh itu dia meraung kepada Tuhan dalam ayat yang keenam. Dan Tuhan, dia kata, mendengar suaranya dari bait suci. You see, dia tahu keadaannya, dia melihat realiti keadaannya, oleh itu dia berseru kepada Tuhan, dia beriman di dalam kesusahannya, di dalam kesesakannya. Itu ialah iman yang terbaik. Itu iman yang telah diuji, dan iman itu tidak goyah dalam keadaan kesesakan. Daud tetap beriman kepada Tuhan dalam kesesakannya. Saya harap kita juga mempunyai iman seperti itu. Dan dia berkata, dia berseru, dia meraung kepada Tuhan, dan dia yakin Tuhan mendengar suaranya dari bait suci. Nah, tentang bait suci ataupun the temple, ini hanya siap dibina selepas kemangkatan Daud. Itu dibina oleh Raja Salomo, anaknya. Jadi mungkinkah bait suci ini juga merujuk kepada kemah suci, the tabernacle? Kerana contohnya dalam satu ataupun dua raja-raja, ianya disamakan tentang kemah suci juga dipanggil sebagai bait suci. Ataupun adakah ini merujuk kepada bait suci di syurga? Dan walaupun Daud percaya apabila dia berada dalam keadaan sesak, dia ada seksa maut, banjir kebinasaan, seksa alam maut dia alami, rob of death, flood of Belial, rob of Hades. Dalam kesesakan ini, dia berdepan dengan semua realiti ini, dia berseru dan meraung kepada Tuhan. Dia tetap mengekalkan imannya, dia tetap berfokus kepada Tuhan, dan dia percaya Tuhan mendengar suaranya dari bait suci ataupun dari tempat kediaman Tuhan ataupun dari tempat di mana Tuhan bertakhta. Dia tetap beriman dalam kesesakannya. So, kita melihat Daud berseru kepada Tuhan daripada ayat ke-1 hingga ayat ke-6. Dan di sini ada 3 pemerhatian. Daud ada hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan hanya pengetahuan teologi. Adakah kamu mengenali Tuhan secara pribadi? Kedua, Daud mengetahui dan memuji sifat-sifat Tuhan, ataupun dia tahu sifat-sifat Tuhan dan melalui itu dia memuji Tuhan. Adakah kamu mengetahui sifat-sifat Tuhan yang sangat personal bagi kamu? Itu kamu harus pegang, dan daripada sanalah kamu berseru kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Daud beriman kepada Yahweh dalam kesesakannya. Wow. Dan mari kita lihat bahagian kedua. Daud berseru, kemudian Tuhan mendengar. Ayat ke-7 hingga ayat ke-15 saya bacakan sekali lagi melalui AVB, Alkitab versi Borneo. Maka bumi pun gempar dan gementar. Tapak bukit bukau bergegar dan bergoncang kerana dia murka. Asap naik dari hidungnya dan api daripada mulutnya menghanguskan, dan bara menyala keluar daripadanya. Dia menekuk langit lalu turun. Kelam pekat ada di bawah kakinya. Dia terbang mengenderai malaikat kerubim. Dia melayang di sayap angin. Dia menjadikan kegelapan dilelangit di sekelilingnya, diselubungi timbunan air kelam dan awan tebal di udara. Daripada cahaya di hadapannya, awan tebal berlalu dengan hujan batu dan arang yang menyala. Yahweh mengguntur dari langit. Yang Maha Tinggi memperdengarkan panah suaranya. Dia melepaskan anak-anak panahnya sehingga musuh bertempiaran. Dia memancarkan kilat sambung menyambung lalu menumpaskan mereka. Maka saluran di atas lautan terserah dan asas bumi terdedah akibat kemurkaanmu ya Yahweh dan hembusan hebat nafasmu. Ini firman Tuhan. Nah, tadi kita melihat bahwa Daud merayu. Sekarang dia seolah-olah mengatakan Tuhan mendengarnya. Daripada ayat ke-7 hingga ayat ke-15. Ada beberapa pemerhatian lagi. Pertama, saya melihat bahawa Yahweh ialah pembela yang murka. Jadi apa yang para musuh lakukan terhadap Daud, hamba yang diurapinya, Daud ialah Mesias pada ketika itu, Kristus. Kristus hanya bermaksud yang diurapi. Dan oleh itu Tuhan sangat murka kepada para musuh yang telah memperlakukan hal yang tidak baik kepada Daud, dan ini menjadikan Tuhan Yahweh murka. 2 kali dikatakan ayat ke-7 dengan ayat ke-15.
Tuhan murka. Dan kemurkaannya dikatakan asap naik daripada hidungnya, api daripada mulutnya, bara menyala keluar daripadanya, kelam pekat ada di bawah kakinya, kegelapan dilelangit di sekelilingnya, hembusan hebat nafasnya. Ini sekali lagi ialah gaya bahasa teofani, dan ini sepatutnya mengingatkan kita juga bagaimana Tuhan Yahweh telah hadir di Gunung Sinai. Dan ini juga memberi gambaran seperti naga. Kalau kita perhatikan, asap naik daripada hidungnya, api daripada mulutnya, ianya seperti naga. Dan ada yang mengatakan bahawa ini merujuk kepada naga. Tidak, sebenarnya naga selalunya merujuk kepada makhluk yang negatif. Naga, snake, macam Kejadian bab yang ketiga dikatakan ular itu juga boleh ditafsirkan sebagai naga. Tetapi di sini kita melihat Tuhan itu lebih lagi daripada itu. Ianya dibandingkan dengan naga, seolah naga itu powerful, tetapi tidak, Tuhan lebih lagi daripada naga. Nanti saya kaitkan lagi dengan satu lagi gambaran yang kita boleh perhatikan. Jadi di sini kita perhatikan bahawa Yahweh ialah pembela yang murka. Now, mungkin ada yang terkejut mendapati bahawa Tuhan murka, Yahweh murka, bukankah dia kasih? Dalam 1 Yohanes bab yang keempat ayat 8 dikatakan, God is love, Allah itu kasih. Dan kasih, kalau dia kasih, kenapa dia murka? Kenapa Tuhan wrathful? Dan begini, kasih akan kebenaran dan juga keadilan. Kalau kita betul-betul mengasihi kebenaran dan keadilan, ianya sepatutnya menjadikan kita murka apabila ada kepalsuan ataupun ada ketidakadilan. Where there is injustice and when there is no truth, kita sepatutnya ada murka, holy wrath. Murka yang kudus. Kalau kita lihat Yohanes bab yang kedua ayat ke-15, contohnya Yesus murka dengan orang yang berjual beli di bait suci. Contohnya juga dalam Roma bab yang pertama ayat ke-18, ini saya ingin baca Roma bab yang pertama ayat ke-18, dikatakan kemurkaan Allah ternyata dari syurga terhadap segala kefasikan dan kerdujanaan yang dilakukan oleh manusia yang menyembunyikan kebenaran dengan kedujanaan. You see, apabila kebenaran itu telah disembunyikan, of course Tuhan akan marah. Of course Tuhan akan murka. Begini, kalau kamu mengasihi kebenaran dan kebenaran itu telah disorok ataupun telah disembunyikan, kalau kamu betul-betul mengasihi akan kebenaran, kamu pasti akan murka kalau kebenaran ataupun kepalsuan itu dinyatakan dan kebenaran itu disembunyikan. Kalau kamu betul-betul mengasihi keadilan, kamu pasti akan murka akan ketidakadilan. Persoalannya, kalau kamu tidak pernah murka apapun atas kebenaran, kerana kebenaran itu tidak dinyatakan, kerana tidak ada keadilan terjadi, kalau tidak ada pembenaran yang ada, kalau kamu tidak murka, soalan dia, mungkinkah kamu tidak mengenali kasih yang sebenar? Because God is love, and anything that is not love, Tuhan akan murka. Jadi pertama yang saya perhatikan iaitu Yahweh ialah pembela yang murka. Seperti naga tetapi lebih lagi daripada itu. Yang kedua, Tuhan Yahweh ialah Raja yang berdaulat. Dikatakan dia terbang mengendarai malaikat kerubim ataupun cherubim. Dia melayang di sayap angin, ayat yang ke-10. Nah, kalau kita melihat petikan tentang kerubim dalam Alkitab, yang saya boleh fikirkan ialah dalam Kejadian bab yang ketiga, kerubim diletakkan untuk menjaga pokok kehidupan. Di mana lagi dalam Yesaya bab yang ke-6, dan juga dalam kitab Ezekiel. Dan kalau saya boleh simpulkan, apakah tugas malaikat kerubim? Ialah, kalau saya mau simpulkan in a very easy language, mereka ini seperti bodyguard di syurga. Sebab mereka seringkali menjaga dan mereka seringkali bersama dengan Tuhan. Di mana-mana Tuhan berada akan ada malaikat kerubim. Mereka ini seperti bodyguard lah di syurga. Dan gambarannya tentang dan Tuhan mengendarai malaikat kerubim. Ini menunjukkan kedaulatan Tuhan. Bukan maksudnya kerubim itu di bawah Tuhan, di bawah Yahweh.
dan mereka seperti bodyguard untuk bukan Tuhan perlukan bodyguard. Itu yang gambaran yang saya boleh equivalent untuk kita pada masa sekarang. Dan dikatakan gambaran juga dia menekuk langit, iaitu bend the sky. Wow, itu Tuhan. Dan dia disertai oleh awan tebal, thick clouds, storm clouds and rain clouds dan sebagainya. Ini sebenarnya memberi gambaran yang ada dalam ancient Near Eastern text. Kalau kamu perhatikan Timur Tengah, dia punya ancient penulisan pada ketika itu semuanya menunjuk tentang kedaulatan Tuhan. Apabila dia mengenderai malaikat kerubim, apabila dia melayang di sayap angin, apabila dia menengkok bend the sky dan disertai dengan awan, itu menunjukkan tentang the sovereignty of God, kedaulatannya. Dan ini juga memberi gambaran kepada orang pada ketika itu, iaitu Baal. Baal ataupun nama sebenarnya iaitu Hadad. Hadad itu lama-kelamaan orang di Kanaan memanggil Hadad Tuhan mereka sebagai salah satu Tuhan utama mereka sebagai Baal, iaitu a storm god. Tetapi ianya diberi gambaran seolah-olah Tuhan itu seperti Baal, tetapi lebih lagi. Dan ini sebenarnya cara penulisan untuk menyatakan bahawa Tuhan itu, contoh kalau kita lihat tadi seperti naga itu always negatif, seperti ular negatif. Tetapi Tuhan lebih lagi daripada itu, lebih powerful lagi. Sama seperti Baal tadi dikatakan dia terbang melalui awan dan sebagainya, dan itu menunjukkan memberi gambaran Baal, tetapi dia lebih lagi daripada itu. This is about the sovereignty of God. Ianya sama seperti macam contohnya kalau ada telefon, contohnya brand telefon yang Nokia contohnya, mungkin kamu tak bersetuju, walaupun contohnya ada Nokia, dan Nokia dikatakan phone yang sangat keras dan sangat tough. Kemudian ada satu lagi phone yang lebih keras daripada itu tapi brand new yang lebih powerful, dan ianya dibandingkan dengan Nokia dan menyatakan bahawa seperti Nokia tapi hanya lebih tahan lagi daripada Nokia. Contohnya begitulah the way penulisan pada ketika itu untuk menyatakan bahawa Tuhan lebih powerful than anything, termasuk dragon, termasuk Baal. Jadi Tuhan ialah Raja yang berdaulat. Dan yang ketiga, saya melihat bahawa Yahweh ialah pahlawan perang yang perkasa. Dikatakan guntur ataupun kilat dari langit itu seperti anak-anak panah yang merujuk kepada suara ataupun firman Tuhan. Dikatakan dia turun dari langit, turun dari syurga, dan apabila dia tiba di bumi, apabila kakinya menapak di bumi, melalui hembusan hebat nafasnya sahaja, maka saluran di dasar lautan terserlah dan asas, iaitu foundation bumi terdedah, dikatakan. Wow, ini mengingat saya tentang apa yang terjadi, mujizat yang Tuhan lakukan di Laut Merah, di mana Laut Merah itu terbelah dua, dan di sini dikatakan lebih lagi daripada itu. Sekali lagi, ini satu lagi untuk menyatakan God is more than that. Lebih daripada mujizat. Apabila Tuhan datang, malah bukan Laut Merah yang terbelah, dasar bumi yang terdedah, the foundation of the earth yang terdedah. Dan ini untuk menunjukkan tentang kekuasaan Tuhan. Dan ini menggambarkan Tuhan apabila dia berperang, kamu kena ingat, he is a valiant warrior. He is a powerful warrior. Dan senjata utama dia sebagai perang bukan hanya dikatakan dengan anak-anak panah. Kalau Zeus dia gunakan anak-anak panah kan, tetapi Tuhan dia hanya menggunakan firman-Nya sahaja. Itu ialah pedang roh. Tuhan tak perlu berlawan dengan bersungguh-sungguh pun. Tuhan hanya berfirman dan segalanya akan musnah, kerana dia ialah pahlawan perang yang perkasa. Ini berkali-kali kalau kita lihat dalam Alkitab menunjukkan Tuhan itu lebih daripada anggapan orang tentang Tuhan-Tuhan yang mereka percaya. Yahweh is more powerful than what people think about their God. You see, dalam Efesus bab yang ke-6 ayat ke-17 dikatakan,
Pedang roh ialah firman Tuhan. Dan Wahyu bab yang ke-19 ayat ke-15 dengan ayat ke-21 dikatakan Yesus akan berperang dengan orang yang melawannya, menentang kerajaan Allah, menentang kerajaan syurga. Bagaimana Yesus berperang? Dia hanya berfirman. Berfirman dikatakan pedang yang keluar daripada mulutnya. Dan ini menunjukkan bahawa Yahweh, Yesus Kristus, Mesias kita ialah Tuhan, pahlawan perang yang perkasa. So itu yang saya perhatikan. Okey, Tuhan ialah pembela yang murka, Tuhan ialah raja yang berdaulat, Tuhan ialah pahlawan perang yang perkasa. He is more than that. Dan Tuhan inilah yang telah mendengar doa rayuan Daud. Tuhan mendengar. Mari kita lihat bahagian yang ketiga, iaitu Tuhan menyelamatkan. Ayat ke-16 hingga ayat ke-30. Mari saya bacakan. Dia menghulurkan tangannya dari langit. Dia menarikku keluar daripada pelbagai bencana yang menenggelamkan. Dia menyelamatkanku daripada musuhku yang kuat, daripada mereka yang membenciku, kerana mereka terlalu perkasa bagiku. Mereka menjarangku ketika aku dalam kesusahan, tetapi Yahweh menolongku. Dia membawaku ke tempat yang luas. Dia menyelamatkanku kerana dia berkenan kepadaku. Yahweh memberiku ganjaran kerana aku melakukan yang benar. Dia menggantikan deritaku dengan rahmat kerana tanganku bersih daripada dosa. Kerana aku telah mengikut jalan Yahweh dan tidak menyeleweng daripada Allahku dengan melakukan kejahatan. Segala hukumnya ada di hadapanku sebagai panduan, dan aku tidak mengetepikan ketetapannya. Di hadiratnya aku tidak bercela dan aku mengatasi kejahatan dalam diriku. Maka Yahweh memberiku ganjaran kerana aku melakukan yang benar, kerana dia tahu tanganku bersih daripada dosa. Kepada orang yang berbelas kasihan, engkau memperlihatkan belas kasihanmu. Kepada orang yang tidak bercela, engkau memperlihatkan dirimu tidak bercela. Kepada orang yang suci, engkau memperlihatkan kesucianmu. Kepada orang yang menipu, engkau memperlihatkan kearifanmu. Engkau menyelamatkan orang yang rendah diri, tetapi akan menundukkan orang yang angkuh. Engkau, ya Yahweh, akan menyalakan lampuku. Yahweh Allahku akan menerangi kegelapanku. Dengan kekuatan daripada mulutmu, aku dapat melawan musuh yang ramai. Dengan kekuatan daripada Allahku, aku dapat melompati tembok. Jalan Allah itu sempurna. Firman Yahweh terbukti benar. Dialah perisai pelindung semua orang yang bernaung kepadanya. Ini firman Tuhan. Sekali lagi, mari kita lihat. Daud memang menyeru kepada Tuhan. Tuhan mendengarnya. Sekarang kita melihat Tuhan menyelamatkannya. Pemerhatian yang pertama ialah bagaimana Tuhan menyelamatkan Daud. Daripada ayat ke-16 hingga ayat ke-19, begini, para musuhnya sangat kuat. Mereka membenci Daud, mereka terlalu perkasa bagi Daud, dan mereka menyerang Daud semasa dia dalam kesusahan. Menyatakan apabila Daud dalam kesempitan, mereka mengambil kesempatan. Tetapi Yahweh dikatakan menghulurkan tangannya, menarikku keluar, kata Daud. Dia membawaku ke tempat yang luas, ataupun a place of safety dalam New Living Translation. Jadi bagaimana Tuhan menyelamatkan Daud? Apabila para musuh membenci, datang kepadanya yang lebih kuat daripadanya, mereka mengambil kesempatan daripada kesusahan Daud. Tuhan menghulurkan tangannya, menarik dia keluar, membawa dia ke tempat yang luas. Begitu cara Tuhan menyelamatkan Daud. Dan kalau kita perhatikan, Daud tidak, sekali lagi saya ingin tekankan kepada kita, Daud tidak dikecualikan daripada bahaya, kesusahan dan penganiayaan. Tetapi dia tetap beriman kepada Yahweh dan Yahweh akan menyelamatkannya. Ini sangat penting bagi kita yang percaya kepada Yahweh. Ini sangat penting bagi kita yang menyembah Bapa kita, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan juga Yakub, Tuhan Allah Israel. Iaitu kita tidak akan terkecuali daripada bahaya, kesusahan dan penganiayaan. Malah sesiapa yang ingin mengikuti Tuhan akan dianiaya. Sesiapa yang ingin hidup benar, whoever want to live godly will be persecuted, kata Rasul Paulus. Jadi kita tidak akan terkecuali daripada bahaya, kesusahan dan penganiayaan. Tapi marilah kita terus beriman seperti Daud, dan Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan akan menarik kita keluar, menghulurkan tangannya, menarik kita keluar, membawa kita ke tempat yang luas, a place
of safety, tempat yang selamat. You see, sama ada kita hidup ataupun mati, Tuhan telah menghulurkan tangannya melalui Yesus Kristus. Juru selamat itu. It's too early for me to say that. Okay. Bagaimana Tuhan menyelamatkannya? Tuhan menariknya keluar. Yang kedua, kenapa Tuhan menyelamatkan Daud? Ini saya perhatikan daripada ayat ke-20 hingga ayat ke-30. Ada 3 penjelasan yang kita boleh perhatikan. Pertama, kenapa Tuhan menyelamatkan Daud? Nah, menurut perspektif Daud, ini kerana Daud telah melakukan yang benar. Kerana dia berkata, tanganku bersih daripada dosa. Ayat ke-20 dengan ayat ke-24 itu sama. Sekali lagi diulang untuk menyatakan dia betul-betul innocent. Dia betul-betul tidak melakukan dosa. Bukan dia perfect. Cuma, nanti saya jelaskan lagi. Dikatakan dia mengikut jalan Yahweh. Dia tidak menyeleweng daripada Allahku. Dan segala hukum Tuhan, dia kata, semua itu menjadi panduan dan juga ketetapannya. Dan dia berkata bahawa dia tidak bercela. Dan dia mengatasi kejahatan dalam dirinya. Bermaksud dia ada pengawalan diri. Nah, menurut perspektif Daud, ini bukan bermaksud Daud berkata dia tidak berdosa ataupun tidak pernah melakukan dosa. Ini is not talking about sinlessness ataupun perfection. Daud tidak perfect, tetapi righteousness, kebenaran dan juga good conscience, iaitu kesedaran yang baik, kesedaran yang penting. You see, menurut perspektif Daud, dia tidak melakukan dosa secara sengaja. Bukan bermaksud dia tidak berdosa. Bukan dia perfect. Dia righteous. Righteous bermaksud orang yang mengetahui kebenaran dan melakukan kebenaran. Dan good conscious bermaksud dalam kesedaran dia, mungkinlah dia secara tidak sedar dia melakukan dosa, tapi kalau dia sedar dia melakukan dosa, dia bertaubat, dia datang kepada Tuhan. Dengan itu dia ada good conscious, dia ada kesedaran yang baik, kesedaran yang benar. Jadi menurut perspektif Daud, it's not about sinlessness. It's about dia righteous. Dia benar di hadapan Tuhan dan dia ada kesedaran yang baik, righteous and good conscious. Sebab itu Daud menurut perspektifnya Tuhan akan menyelamatkannya. Dan yang kedua, menurut prinsip ataupun logik Daud, you see, dia berfikir begini, kepada orang yang berbelas kasihan, faithful, dan kepada orang yang tidak bercela, integrity, kepada orang yang suci, yang pure, orang yang rendah diri, humble. Dia katakan kepada semua orang ini, Tuhan Yahweh akan memperlihatkan dirinya begitu juga. Tuhan akan berbelas kasihan, Tuhan akan faithful juga dengan mereka, Tuhan akan menunjukkan integritinya, Tuhan akan menunjukkan dirinya suci. Tetapi kepada orang yang menipu, katanya, dan juga orang yang angkuh, Yahweh akan menentang mereka. Itu dalam Indonesia Literal Translation. Ataupun Tuhan akan menentang mereka ataupun akan merendahkan mereka. Jadi menurut prinsip ataupun logik Daud, dia berbelas kasihan. Oleh itu Tuhan akan menyelamatkannya. Tuhan akan berbelas kasihan terhadapnya. Itu logik dia. Dan yang ketiga iaitu ini. Menurut pengetahuan Daud, deep inside his heart, deep inside his mind, menurut knowledge dia, pengetahuan dia, sebenarnya semua ini kerana kasih kurnia Tuhan. It is all by the grace of God. Dan kekuatan daripada Yahweh dan firman-Nya, dan bukan daripada dirinya sendiri. Dia tahu akhirnya kenapa Tuhan menyelamatkan dia. Kerana Tuhan itu berbelas kasihan. Kerana Tuhan itu memberi dia kasih kurnia. Nah, kalau kita pergi balik kepada ayat ke-28 hingga ayat ke-29, dia katakan, Engkau Tuhan yang menyalakan lampuku. You see, Tuhan yang menyalakan lampunya. Dia katakan, Tuhan Yahweh Allahku akan menerangi kegelapanku. Tuhan yang akan menerangi kegelapannya. Dengan kekuatan daripada-Mu, by the strength from God, aku dapat melawan musuh yang ramai. Dengan kekuatan daripada Allahku, aku dapat melompati tembok. Dan di sini kita perhatikan, ya, semuanya datang daripada Tuhan. It is by the grace, by kasih kurnia, by the mercy, by the power, by the strength from God, bukan daripada dirinya sendiri. Nah, kalau saya ingin simpulkan bahagian yang ketiga ini, pertama tadi Daud berseru dan Tuhan menjawabnya, mendengarnya, dan yang ketiga ini Tuhan menyelamatkannya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Daud? Dengan menghulurkan tangannya, menarik dia keluar, membawa dia ke tempat yang selamat. Nah, kenapa Tuhan menyelamatkan Daud? Pertama, menurut perspektif Daud, dia righteous dan dia juga have a good conscience. Dia benar di hadapan Tuhan,
bukan perfect, bukan sempurna. Dia benar di hadapan Tuhan dan dia ada kesedaran yang good conscious di hadapan Tuhan. Dan kedua, menurut prinsip ataupun logik Daud, kerana dia berbelas kasihan kepada orang, dia juga expect bahawa Tuhan akan berbelas kasihan kepadanya. Oleh itu Tuhan menyelamatkan Daud. Dan yang ketiga, last but not least, akhirnya Daud mengetahui deep inside his mind, deep inside his heart, bahawa segala ini Tuhan akan menyelamatkannya kerana kebaikan Tuhan, kerana kasih kurnia Tuhan, kerana kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dengan kekuatan daripadamu, aku dapat melawan musuh yang ramai, katanya. Dengan kekuatan daripada Allahku, aku dapat melompati tembok, kata Daud dalam ayat yang ke-9. Wow. So this is di sini sangat-sangat menarik untuk kita perhatikan bahawa we need to be concerned about righteousness. Kita kena concern about good conscience, iaitu kesedaran yang suci, kesedaran yang baik. Kesedaran yang baik bermaksud kalau kamu tahu kamu berdosa ataupun telah melanggar dosa, kamu cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Cepat-cepat bertobat kepada Tuhan. So itu perspektif yang sangat penting. When you are righteous, kamu percaya kepada Tuhan sampai akhir dan terus menerus mengikutinya and have a good conscience, kamu akan yakin bahawa Tuhan akan menyelamatkan kamu. Tapi bukan itu saja. Kepada orang yang berbelas kasihan, Tuhan akan menunjukkan belas kasihannya. Tetapi at the end of the day, kita harus berfikir juga, at the end of the day, it is by the grace, by the mercy, by the strength of God yang menyelamatkan kita. Akhirnya, yang keempat, iaitu Tuhan memberi kemenangan. Nah, mari saya bacakan daripada ayat ke-31 hingga ayat ke-50. Tiada Allah melainkan Yahweh. Tiada batu pejal melainkan Allah kita. Allah yang memberiku kekuatan berjuang dan menjadikan jalan hidupku sempurna. Dia menguatkan kakiku seperti kaki rusa dan memantapkan jejakku di pergunungan. Dia melatih tanganku berperang, berupaya melengkungkan busuh gangsa. Engkau telah memberiku perisai penyelamatanku. Dengan tangan kananmu telah memberiku kekuatan. Kelunakanmu menjadikan aku besar. Engkau memperluaskan jalan ku tempuh, supaya kakiku tidak tergelincir. Aku telah memburu musuhku dan berdepan dengan mereka. Aku tidak berpatah balik hingga ku hapuskan mereka. Aku telah melukakan mereka sehingga mereka tidak berdaya bangkit lagi. Mereka telah rebah di bawah kakiku. Kerana engkau telah memberiku kekuatan berperang. Engkau telah menundukkan di bawahku mereka yang bangkit menyerangku dahulu. Engkau telah menyerahkan nyawa musuhku ke tanganku, supaya aku membinasakan mereka yang membenciku. Mereka berteriak, tetapi tidak siapa menyelamatkan mereka. Malah mereka merayu kepada Yahweh, tetapi Dia tidak menyahut mereka. Lalu aku menghancurkan mereka seperti debu ditiup angin. Aku menghumbankan mereka seperti sampah sarap di jalan. Engkau telah menyelamatkan aku daripada serangan. Engkau menjadikan aku pemerintah bangsa asing. Bangsa yang tidak ku kenal akan tunduk kepadaku. Sebaik-baik mereka mendengar tentangku, mereka taat kepadaku. Orang asing itu tunduk kepadaku. Mereka menjadi putus asa dan datang dengan kekuatan dari tempat persembunyian. Datang dengan ketakutan dari tempat persembunyian. Yahweh hidup selama-lamanya. Segala puji bagi Yahweh, batu pejalku. Segala kemuliaan bagi Allah penyelamatku. Allah yang membalas kejahatan orang terhadapku dan menundukkan bangsa asing di bawahku. Dia menyelamatkanku daripada musuhku. Engkau, ya Yahweh, mengangkatku mengatasi mereka yang bangkit menyerangku. Engkau telah menyelamatkanku daripada manusia yang ganas. Maka itu, aku akan mengucap syukur kepadamu, ya Yahweh, dalam kalangan bangsa asing dan menyanyi memuji namamu. Yahweh telah memberi penyelamatan besar kepada orang yang dijadikannya raja. Dia melimpahkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Kepada Daud sampai anak cucu selama-lamanya. Amin. Ini firman Tuhan. Sangat penting untuk saya membaca firman Tuhan kerana firman Tuhan itu lebih penting daripada saya punya komentari, kan? Nah, yang terakhir, Daud
berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarnya dan Tuhan akan berlawan baginya, dan sekarang kita melihat Tuhan memberi kemenangan. Nah, pemerhatian saya, kenapa Daud confirm akan menang? Kenapa Daud pasti akan menang? Pertama, Daud percaya dan menyembah Yahweh yang benar. Daud percaya dan menyembah Tuhan yang benar. Dia katakan dalam ayat ke-31, tiada Allah, tiada Elohim melainkan Yahweh, melainkan Tuhan. Tiada batu pejal melainkan Elohim kita. Dia katakan kita, iaitu dia menggalakkan orang lain juga untuk percaya kepada Elohim yang benar, iaitu Yahweh, iaitu Yehovah, iaitu Tuhan Allah Israel. Nah, mari saya bacakan ayat ke-46. Dikatakan Yahweh hidup selama-lamanya, segala puji bagi Yahweh batu pejalku, segala kemuliaan bagi Allah penyelamatku. Jadi Daud pasti akan menang kerana dia percaya dan menyembah Tuhan yang benar. Amin. Kedua, Daud pasti akan menang kerana Daud dikuatkan oleh Yahweh untuk berperang. Tadi kita melihat Tuhan yang berperang, sekarang kita melihat Daud yang berperang. Mana itu betul? Ianya bukan suatu konflik sebenarnya. Tuhan yang berperang melalui Daud. Daud yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. So, Daud dikuatkan oleh Tuhan untuk berperang. Lihat apa yang Tuhan berikan kepada Daud. Kekuatan untuk berjuang ataupun berperang. Menjadikan jalan hidupnya benar. Menguatkan kaki Daud. Memantapkan jejak Daud. Melatih tangan Daud untuk berperang. Ini saya punya favorite. Memberi Daud perisai penyelamatannya. Memberi Daud kekuatan. Menjadikan Daud besar. Meluaskan jalan yang Daud tempuhi dan kaki Daud tidak tergelincir. Kalau Tuhan menyertai Daud dan Daud dikuatkan oleh Tuhan untuk berperang, pasti Daud akan menang. Dan yang ketiga, Daud diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Tuhanlah yang telah memilih Daud untuk menjadi raja dalam 1 Samuel bab yang ke-16. Dan kalau Tuhan yang mengangkat Daud menjadi raja dan Daud setia bersama dengan Tuhan, faithful, righteously bersama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan terus menerus mengangkat dia. Dan berkata dalam ayat ke-35, kelunakanmu menjadikan aku besar. Ataupun sebenarnya kemurahanmu dalam terjemahan baru Indonesia. Kemurahanmu menjadikan aku besar. Ataupun your gentleness has made me great, kata Daud. You see, apabila Daud menjadi raja, dia pula yang akan memburu musuhnya. Kalau tadi dia diburu oleh musuh, sekarang dia memburu musuhnya. Dan orang pula yang akan takut dan tunduk kepadanya. Siapa yang Tuhan angkat, dialah yang akan dijaga oleh Tuhan. Daud diangkat oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi raja. Oleh itu confirm Daud pasti akan menang. Dan yang ketiga, keturunan ataupun anak Daud akan memerintah selama-lamanya. Ini akan memastikan bahawa Daud pasti akan menang. Dia katakan ayat ke-50, Yahweh telah memberi penyelamatan besar kepada orang yang dijadikannya raja. Dan ini harus mengingatkan kita tentang Mazmur bab yang kedua, di mana Tuhan telah menaikkan raja, yaitu yang diurapinya, yaitu Mesias, untuk menjadi rajanya di Bukit Zion. Tuhan telah memberi penyelamatan besar kepada orang yang dijadikannya raja, yang melimpahkan kasih setia, chesed, yaitu covenant love of God, kepada orang yang diurapinya, merujuk kepada Mesias ataupun Kristus, kepada Daud sendiri, sampai kepada anak cucu selama-lamanya. Selagi mereka setia kepada Tuhan, begitu juga Tuhan akan memastikan mereka akan memerintah selama-lamanya. Tapi kita tahu melalui sejarah yang kita baca dalam 1 dengan 2 Raja-Raja, 1 dengan 2 Samuel, 1 dengan 2 Tawarikh, kita mendapati anak cucu Daud mereka tidak setia sampai akhir. Tapi ada satu orang, anak Daud, Mesias ataupun Kristus yang setia sampai akhir dan akan memerintah selama-lamanya. Dan ini harus mengingatkan kita kepada janji Yahweh kepada Daud tentang keturunannya dalam 2 Samuel bab yang ke-7 ayat pertama hingga ayat ke-16, malah sampai ayat ke-12. Dan di sini kita melihat Daud confirm akan menang. Pertama apabila Daud berseru, Tuhan akan mendengarkannya,
Daud berseru kerana dia ada hubungan peribadi dengan Tuhan, kerana dia mengetahui dan memuji sifat-sifat Tuhan dan dia beriman kepada Tuhan dalam kesesakannya. Daud berseru, oleh itu Tuhan mendengarnya. Kerana Tuhan dikatakan ialah pembela yang murka, dia ialah raja yang berdaulat, dan dia ialah pahlawan perang yang perkasa. Dan apabila Tuhan mendengar, Tuhan akan menyelamatkan Daud. Bagaimana? Dengan menariknya keluar, membawanya ke tempat yang selamat. Kenapa Tuhan menyelamatkan Daud? Kerana Daud hidup benar di hadapan Tuhan. Kerana Daud menunjukkan belas kasihannya, dia juga akan ditunjukkan belas kasihan oleh Tuhan. Dan at the end of the day, Daud sedar, kita juga harus sedar, kerana kasih kurnia Tuhan menyelamatkan Daud. Dan dengan itu Tuhan memberinya kemenangan. Dan kemenangannya pasti kerana Daud percaya dan menyembah Yahweh yang benar. Kerana Daud dikuatkan oleh Yahweh untuk berperang. Kerana Daud diangkat oleh Yahweh untuk menjadi raja. Dan kerana keturunan ataupun anak Daud akan memerintah selama-lamanya. Mazmur bab yang ke-18 ini sangat-sangat wonderful. Mari saja disebabkan masa kita hampir tamat, mari saja buat kesimpulan ini kepada kita. Secara mutlaknya, Mazmur Daud ini harus membawa kita untuk melihat Tuhan Yesus Mesias, the real son of David, keturunan dan juga anak Daud. Ataupun dalam Wahyu bab yang ke-22 ayat ke-16 menyatakan Yesus ialah tunas Daud dan juga zuriat Daud. He is the seed of David dan juga offspring of David. Bermaksud Yesus yang telah menjadikan Daud, dan pada masa sama melalui keturunan Daudlah Yesus datang ke dunia. Sebab itu Yesus dipanggil sebagai Tuhan kepada Daud, dan dia juga ialah anak Daud. Dan Yesus Mesias lah yang akan menggenapi Mazmur bab yang ke-18 secara mutlak. Sebagaimana kita sudah perhatikan Mazmur bab yang ke-18, apabila Daud berseru, Tuhan mendengar, kemudian Tuhan menyelamatkan, kemudian Tuhan memberi kemenangan. Begitu juga di dalam Yesus Mesias, apabila kita berseru meminta penyelamatan kepada Bapa kita yang di syurga, kepada Yahweh, maka Yahweh mendengar dan dia mengutus anaknya untuk datang ke dunia. Ini ialah inkarnasi, dan anak Allah menyelamatkan kita dengan kematiannya di kayu salib. Ini ialah crucifixion, dan kemudian dia bangkit semula, resurrection, dengan kasih kurnia by the grace, melalui iman by faith kepada anak Allah. Kita telah diselamatkan, justified, kita sedang diselamatkan, sanctified, dan kita akan diselamatkan, glorified. Dengan itu kita confirm akan menang melalui iman kepada Yesus Kristus, melalui baik dengan kasih kurnia, melalui iman kepada anak Allah, maka kita akan mendapat kemenangan yang mutlak. This is talking about Jesus. At the end of the day, mari kita worship the Son of God, worship Yahweh, Jehovah and His Son. In the name of Jesus, saya menutup Mazmur ini. It is so wonderful, but masa kita terlampau panjang juga kan. But it is a very wonderful psalm. Saya harap kamu kembali balik, baca semula Mazmur bab yang ke-18, study sendiri Mazmur bab yang ke-18, dan kamu akan mendapati apabila kita berseru, Tuhan mendengar, Tuhan menyelamatkan, dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Di dalam Yesus Kristus kita mendapat kemenangan yang mutlak. Marilah dengan kasih, dengan grace, melalui iman kepada Yesus Kristus, datang kepadanya, dan dia akan memberikan kita keselamatan yang mutlak. Yesus, anak Daud. Saya akan berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Shalom.